Assalamualaikum semua. Tak ada orang lagi. Semua orang masuk dulu. Minta dulu kita makan dulu. Apa yang dia? Masuk. Ini habis salah. Tak ada orang lagi. Go live with Umi Zack. Zack, how are you Zack? Apa khabar Zack? Kita baru makan malam di Krabi, Aonang Krabi. Menu malam ni ikan siakap 3 rasa. Memang sedap. Dia punya, okay, mari tengok. Ni dia punya ikannya. Ikannya ni cendawan. Okey. Pelbagai jenis cendawan yang ada. Alright. Allahu Akbar. Alhamdulillah, no hidayah. Apa khabar semua? Okey. Okey nak. Okeylah, bini dah nampak dia maju sikit. Nampak sikit le. Okey, ada 10% lagi bateri. Tak ada lah lama. Okey, malam ni adalah malam terakhir kita berada di Krabi. Aonang Krabi. So far experience kat sini alhamdulillah. Macam tak cukup masa ya. Banyak benda lagi kita dah explore. By the way, so far alhamdulillah memang makanan halal kat sini mudah nak cari. Terutama kawasan berdekatan masjid sini. Memang ikan siakap 3 rasa yang kita makan sekarang ni memang cukup sedap. Sedap sangat. Sungguh tak tahu second. Rompak hari ekor. Okey. Hai Diana Jasmine. Diana Jasmine awak punya sepupu tau. Okey. Dah ada anak mana kau dah? Okay. Fatin, how are you semua yang baru datang semua dah makan tak lagi ni? Harap-harap. Okey. Nak cakap sikit trik hari ni adalah trik yang terakhir. Dan malam ni kita pergi beli cenderamata lah untuk keluarga dia, saya. Tak ada beli. Okey lah. Adalah dengan adik-adik dia lah. Okey. Nak ngepek ke apa lagi. Tapi alhamdulillah cuaca hari ni memang orang kata cerah. Best lah ambil gambar kat sini kalau siapa yang cadang nak bercuti, honeymoon ke, buat photoshoot. Krabi pun salah satu destinasi yang kata tidak rugi lah datang. Okey. Hai Ain. Hai Cik Anis Azwar. Apa khabar? Lama tak nampak. Tak makan dah. Awak nak habis dah. Tak habis saya tolong Krabi. Ni semua makan. Zahir, apa khabar Zahir? Jom makan. Kita dinner hari ni. Ramai pula masuk. Semuanya sekarang kat Malaysia pukul berapa lah? Sekarang ni kita 7.30 lah. Baru pukul 8.13. Dia lewat sejam tau dari Malaysia. Awal. Sini awal. Basira, Asyik, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Maino, okey, yang baru masuk. Assalamualaikum Bucu. Okey. Okey, menu malam ni kita makan apa ni? Ikan siakap
3 rasa yang berada. Ni kita punya pelayan kita sangat mesra, very good person, cakap Melayu. Okey. Ni kita punya menu ikan. Memang sedap sangat. Kalau datang ke Aunang Krabi, korang boleh cari masjid, dia sebelah masjid je. Makanan halal kat sini mudah cari. Alhamdulillah, memang orang kata mudah. Dan memang menu dia yang saya rasa untuk malam ni memang sedap lah. Dengan cendawan pun bukan nak promote, tak ada komisen. Sini kat sini baru 8.15. Patutlah. Jadi pengalaman kita mula-mula sampai tu ingatkan sama je masa waktu Malaysia. Nasib lah kita sempat tak termiss masa solat tu. Tu kena timing, tengok betul-betul lah sebelum nak ke luar negara. Dok Mak Hamid, apa khabar Dok Mak Hamid? Lama tak nampak. Buat apa, dah makan ke? Ya, Ikin. Apa khabar Ikin? Banyak. Okey. Bismillah. Tak apalah, malu. Orang ramai tengok. Okey, saya makan dulu. Okey, kita tak boleh on lama. Bateri pun dah dah nak habis dah. Okey, malam ni adalah malam terakhir. Kita di Aunang Krabi, mana-mana yang bercadang nak bercuti ataupun bercadang nak buat package honeymoon dengan kita pun ada. Hai, okey, hai Ken. Nak makan Ken? Tempat ni sangat-sangat recommended. Okey. Rasa kalau 4 hari tu dah cukup. Rasanya lah. Jadi maknanya insya-Allah kita akan datang lagi. Untuk jadi apa ni, kita ada masa 2 jam sebab kita nak bergerak ni, kita sewa motor. So memang seronok. Alhamdulillah. Okey, jadi orang kata mudahlah nak gerak pergi mana-mana. Tak mahal pun, dalam RM30 selama 24 jam. Kalau nak sewa motor tu senang nak pergi jalan. Sini payah nak susah. Google Map pun ada, tak ada masalah. So gitulah, saya tak boleh nak cakap lama, tak boleh cakap nanti ada orang marah pula. Nasi banyak lagi ni nak makan. Padang habis ke dia ikan. Kita dah nak rasa. Okeylah semua. Okey, itu saja daripada saya, perkongsian saya malam ni. Okey, harap you all sentiasa sukses dalam apa jua pekerjaan anda. Beres. Itu saja. Jom makan.